rasa terlebih dahulu saya mengucapkan banyak terima kasih lah sudah meluangkan masa untuk sesi temu bual pada hari ini. Okay, sebelum tu saya kenalkan diri, nama saya Ahmad Mustafa bin Muhammad. Saya sebenarnya penyawak awam telah berkhidmat di Jabatan Bersukan Negara pada 2018 hingga kini lah, dan sekarang cuti belajar lah menyambung pengajian di PK ijazah di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam jurusan Pentadbiran Perniagaan. Nama saya Muhammad Ammar bin Masuri. Berumur 35 tahun. Sekarang ni sebagai Presiden kepada Pertubuhan Pemuda Gemar Malaysia. Sudah berkahwin dan anak seorang. Sekarang bekerja dengan Pemuda Gemar. Dan juga boleh kongsi dia punya penubuhan dia tu, dia punya sejarah, ada idea untuk adakan Persatuan Gemar Pemuda itu sendiri. InsyaAllah. So, Gemar ni ditubuhkan pada 2012. Atau lebih tepat lagi, kalau ikutkan dalam borang ataupun sijil pendaftaran tu Gemar. Okay. Alright, so saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih banyak Ahmad kerana sudah meluangkan masa untuk sesi temu hari ini. Dan saya doakan semoga Persatuan Gemar itu sendirilah dapat berjalan dengan lancar dan mendapat lagi lebih banyak dana untuk membantu belia-belia di luar sana yang memerlukan bantuan dan pertolongan daripada pihak yang berwajib. Okey, terima kasih banyak. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.